nak kereta nampak bergaya dan juga kereta nampak masih bujang. Inilah dia Honda City tahun 2014 1.5 e-spec. So harga bodi kereta ni 30,800 sahaja. Okey, untuk monthly installment dia 1 bulan hanya perlu 800 lebih. Sebab kereta ni dia masih boleh loan 4 tahun lagi. Kecuali anda nak buat Aeon loan, mungkin akan tarik panjang sikit lah. So untuk 4 tahun ni memang dia punya bulanan dalam 800 lebih. Sebab loan punya period pun pendek kan, cepat habis loan lah. Ok, so kereta ni dia datang sekali dengan cat yang baru ok, cat yang baru, semua licin-licin punya. Dan dah siap body kit lah. Kami memang bagi percuma body kit bagi anda. Semua ini tak ada tambah duit punya. Ok, semua percuma. So kereta ni nampak sporty sikit lah. Ok, so lampu kereta ni pun dah siap tinted, nampak dia sporty sikit. And then engine kereta pun sangat bersih juga kawan-kawan. So macam selalu saya cakap, kereta masuk memang dah buat detailing, dah siap cuci semualah. Dan yang paling penting punya, kereta memang tak pernah accident ataupun kena banjir. Engine pun tak ada leaking-leaking. So rim kereta masih lagi original. Ini original 15 inci ya. So kami tinggalkan rim ini untuk anda tukar. Baru siap. Kalau semua kita dah buat, you akan rasa macam tak ada barang nak buat dengan kereta ni. Ok, so di passenger seat sini pun ada juga keyless entry. Condition dalaman memang macam kereta baru. Dashboard semua licin-licin, tak ada cala, tak ada ketuk. Kerusi dia ni ialah full original fabric seat. Fabric seat ni dia tahan panas lah. Kalau cuaca begini, you jemur kereta pun tak rasa panas. So bahagian belakang sama juga, ruang besar, memang boleh bawa satu geng kawan keluar. And then di sini ada lagi ISOFIX. So belakang dia pun ada juga aircon blower. So tak payah risaulah, duduk belakang akan rasa panas. So bahagian belakang sama juga, ada siap body kit sudah. Okay, ini exhaust tip dummy ya. Dia tak function punya. Kalau nak function, next time boleh sendiri buat modify lah. Okay, spoiler pun ada sudah. Untuk boot punya ruang memang luas. Boleh muat 5-6 luggage, memang boleh muat. Okay, sini ada satu switch lagi, you boleh kasih turunkan kerusi. Ok, seterusnya kita tengok driver seat dia. Ok, ni last section lah. Ok, so steering kereta dia ada button boleh control dengan radio system. Mileage kereta dia dekat-dekat 100, hanya dalam 9,000 saja. 90,000, sorry guys. Ok, 90,000. Ada lagi original radio system. Ini boleh connect dengan Bluetooth lah. Kalau anda rasa nak screen, next time boleh tukar je. Ok, so kereta ni mandi 800 lebih, hanya loan dengan bank 4 tahun lagi. So kalau korang ni minat, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Artwork. Kita jumpa next review.